Kalau korang dah datang dekat Terengganu tu, aku rasa rugi kalau korang tak singgah Maggi Dapur Arang ni. Dapur Arang ni, macam korang tahu, ni kan makanan kita dulu-dulu. Mana nak jumpa dah orang buat masak guna Dapur Arang ni. Yelah, zaman sekarang kan, semua guna yang instant, yang segera kan. Tapi ada satu kedai dekat Terengganu ni, masih guna cara tradisional. Dekat tepi pantai pula tu, kalau korang datang, vibe-vibe dia mesti best. Sambil makan-makan Maggi yang panas-panas tu, sambil dengar bunyi ombak, sambil dengar deruan-deruan angin. Kau tengok tu cara dia masak. Cara dia masak pun guna periuk old school, okay? Selain daripada Maggi kari, ada juga jual lok-cing. Tapi harga dia dalam RM5 ke RM7. Kemudian kalau yang ketam, ikut harga semasa. Anggaran pun dalam RM15, RM20 ke RM30 macam tu. Kau tengoklah aku dengan kawan-kawan aku makan. Ni harga dia. Macam mana? Kalau rasa berbaloi ke tak berbaloi? Ini tak dapat dekat tempat-tempat lain tau. Ini dekat Terengganu je. Personally, setelah aku rasa sendiri Maggi Dapur Arang ni, of course lah aku rasa memang rasa Maggi lah kan. Tapi apa yang aku rasa tak dapat dekat tempat lain adalah kau makan Maggi dekat tepi pantai dengan vibe Kuala Terengganu tu sendiri. So, ya, aku recommend juga untuk korang datang ke sini. Maggi kat mana-mana boleh makan. Waktu pagi ke, waktu siang ke, waktu malam ke. Dekat rumah pun boleh makan. Tapi vibe tu korang tak akan dapat dekat tempat lain. So personally, untuk aku sendiri akan datang lagi untuk cuba Maggi kali ni. Kau tengoklah reaction kawan-kawan aku tu. Memang puas hati. Jemput datang semua.